Apa akan jadi kalau manusia tak pernah pergi ke sekolah dari kecil sampai tua? Sejak kecil, kanak-kanak di seluruh dunia akan membesar tanpa asas ilmu yang teratur. Mereka mungkin belajar beberapa perkara daripada ibu bapa atau pengalaman harian. Tapi ramai yang tidak tahu membaca, menulis atau mengira dengan baik. Tanpa sekolah, manusia kehilangan tempat utama untuk membina asas pemikiran dan pengetahuan. Kanak-kanak akan lebih banyak menghabiskan masa bermain tanpa hala tuju yang jelas, dan perkembangan intelektual manusia mula menjadi semakin lembab. Setelah meningkat remaja, kesan manusia tak pergi ke sekolah semakin teruk. Tanpa pendidikan, ramai manusia tidak mempunyai impian atau arah masa depan yang jelas. Mereka tidak memahami sains, teknologi, sejarah atau cara dunia berfungsi. Generasi muda membesar tanpa kemahiran penting untuk mencipta sesuatu yang baru atau menyelesaikan masalah besar dalam masyarakat. Dunia perlahan-lahan kehilangan golongan bijak yang mampu membawa kemajuan kepada manusia. Dalam masa yang sama, teknologi moden yang kita gunakan hari ini mungkin tidak akan wujud atau berkembang dengan sangat perlahan. Tanpa sekolah dan pendidikan, manusia sukar melahirkan saintis, doktor, jurutera dan pencipta teknologi. Telefon pintar, internet, kapal terbang dan pelbagai ciptaan moden mungkin tidak pernah tercipta. Kehidupan manusia akan kekal seperti zaman dulu dan jauh ketinggalan berbanding dunia yang maju dengan teknologi pada hari ini. Selain itu, sistem kesihatan dunia juga boleh runtuh. Tanpa ilmu perubatan, manusia tidak tahu cara merawat penyakit dengan betul. Ramai doktor tidak akan wujud kerana tiada tempat untuk mempelajari ilmu perubatan. Penyakit yang hari ini mudah dirawat mungkin akan menjadi ancaman besar kepada manusia. Jangka hayat manusia juga akan menjadi lebih pendek kerana kurangnya pengetahuan tentang kesihatan dan kebersihan dalam kalangan manusia. Ekonomi dunia turut menerima kesan yang sangat besar. Kebanyakan pekerjaan moden memerlukan ilmu dan kemahiran tertentu. Tanpa pendidikan, ramai manusia hanya mampu melakukan kerja asas dan tenaga buruh. Ramai manusia yang akan menganggur kerana tiada peluang pekerjaan yang wujud. Perniagaan besar, sistem kewangan dan teknologi industri mungkin tidak dapat berkembang dengan baik. Ekonomi dunia akan menjadi lembab dan lebih sukar untuk maju sebagai tamadun moden. Bila manusia tak pergi ke sekolah, mereka jadi lebih mudah dipengaruhi dan ditipu. Pendidikan membantu manusia berfikir secara kritikal dan membezakan antara fakta dan penipuan. Tanpa ilmu, ramai manusia mungkin percaya kepada perkara yang salah atau mudah dimanipulasi oleh pihak tertentu. Akan muncul ramai pemimpin yang bodoh tapi berpura-pura bijak untuk menipu rakyat. Akhirnya, pentadbiran negara menjadi kacau bilau kerana dipimpin oleh orang yang bodoh dan pentingkan diri. Tapi walaupun manusia tak pergi ke sekolah, manusia mungkin masih belajar melalui pengalaman hidup dan tradisi turun-temurun. Sesetengah individu mungkin menjadi mahir dalam bidang tertentu melalui pemerhatian dan latihan praktikal. Tetapi, proses perkembangan ilmu akan menjadi jauh lebih perlahan kerana tiada sistem pendidikan yang tersusun untuk menyebarkan pengetahuan kepada generasi baru. Dunia manusia mungkin berkembang, tetapi tidak secepat dan semaju seperti hari ini. Selepas berpuluh tahun hidup tanpa pergi sekolah, manusia mula sedar bahawa kehilangan pendidikan di sekolah sebenarnya membawa kesan besar kepada seluruh kehidupan mereka. Dunia menjadi kurang maju, lebih miskin dan penuh dengan masalah yang sukar diselesaikan. Ramai orang hidup tanpa arah tuju dan menjadi malas. Pada ketika itu, manusia akan mula menghargai betapa pentingnya sekolah dalam membentuk masyarakat yang lebih bijak dan beradab dalam meneruskan hidup sebagai masyarakat yang aman damai. Akhir kata, jika semua manusia di dunia tidak pergi ke sekolah dari kecil hingga tua, tamadun manusia mungkin tidak akan berkembang seperti hari ini. Pendidikan bukan sekadar tempat untuk belajar membaca atau mendapat sijil, tetapi asas utama yang membentuk kemajuan dunia, pemikiran manusia dan masa depan sesebuah masyarakat. Sekolah juga mengajar adab sopan dan peraturan asas hidup yang perlu diikuti. Tanpa pendidikan, manusia mungkin masih mampu hidup, tetapi kehidupan mereka akan menjadi jauh lebih sukar, mundur dan kacau bilau kerana semua orang tiada arah tuju. Kalau suka video, kami jangan lupa subscribe dan share kepada kawan-kawan.